Quraizah, tuan dia. Lepas tu orang Yahudi pun dia tertunggu Rasulullah juga. Dia tu pun tengah duk tunggu Rasulullah. Dengan sebab apa? Dalam kitab dia ada bagi tahu katanya akan ada nabi akhir zaman akan keluar di tempat pokok taman yang mana. Jadi mereka pun tengah duk tunggu di sini. Jadi apabila sahabat kita yang ada di kota Mekah katanya Rasulullah sekarang dah keluar bumi Mekah nak masuk kota Madinah bersama dengan Abu Bakar. Zaman dahulu orang Madinah duk tunggu Rasulullah kawasan ini. Sebab apa? Zaman dahulu dari Yaman, dari mana nak masuk Yathrib, masuk Madinah kena lalu perkampungan Quba. Jadi duk tunggu kat sini, lama tunggu dah hari demi hari. Nampak datangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nampak Rasulullah kita yang pertama orang Yahudi. Dia inilah isytihar kepada sahabat kita kata ya ma'syaral Arab, hadza jadduhum qad ata. Wahai bu Arab, orang yang muduk tunggu ni dah datang dah. Allahu akbar. Sahabat kita ni setengah ni gembiralah. Naik pokok kurma nak tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni naik tempat yang tinggi lah, naik tempat yang tinggi nak tengok wajah. Pernah dengar nama saja ni, belum tengok lagi wajah Rasulullah macam mana. Apabila Rasulullah kita sampai, dia sambut Rasulullah, istighfar Rasulullah. Qala'an badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Gembiranya sahabat Nabi SAW. Kita berhenti kat sini dengan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, puan-puan Nabi kita berhenti kat sini di ladang pokok kurma banyak. Nabi kita sengaja Abu Ayub. tak, Abu Ayub di Madinah. Ini sini rumah nama siapa? Kalsum bin Hadam. Kalsum bin Hadam ada rumah dia dalam. Sekarang dia ada proses ni. Kalsum bin Hadam rumah dia, telaga ada di tepi rumah Kalsum. Okey, jadi tak boleh masuk. Kalau kita masuk pun rugi aja baik. Masuklah mushaf tak boleh nampak lah. Nanti insya-Allah lagi sebulan dia akan buka. Bulan lagi bagi tahu aja. Datang pula kali. Okey. Selepas tu Rasulullah kita berhenti kat sini. Rehatlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diri solat sunat duha 2. Selepas solat ni ramai daripada kalangan sahabat kita tak kenal siapa Nabi Muhammad, siapa Abu Bakar. Selepas solat Abu Bakar As-Siddiq kita ambil kain serban dia tudung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab waktu tu panas. Sebab sahabat kita kenal ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Bakar As-Siddiq. Selepas tu Ummu Jildan ambil 3 biji kurma bagi kepada Rasulullah kita makan untuk tambah tenaga. Nabi perjalanan jauh. Kita kalau dalam bas ni 5-6 jam ni sakit belakang ke kan. Tapi kita dalam aircon sejuk, makan albik, boleh minum kopi, boleh minum masuk tandas. Nabi SAW waktu itu kena lari cepat-cepat, orang kafir nak bunuh Rasulullah. Naik unta ya tuan-tuan, padang pasir yang panas. Allah, cuba kita bayang macam mana Nabi SAW. Lepas tu sampai sini gembiranya Rasulullah makan 3 biji kurma terus bina Masjid Quba untuk nak didik para sahabat dia, nak sampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat dia. Masya-Allah. Dalam telaga Gharas mandikan aku. Ni dalam telaga ini, air dalam telaga ini 7 beldi untuk mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air dalam telaga Gharas ni belum kering lagi. Masya-Allah. Sekarang ni pun orang masih guna. Boleh ambil wuduk, boleh ambil minum apa semua ni. Ini telaga Gharas. Telaga Gharas ni telaga yang dimiliki oleh seorang pemuda namanya Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah ni dia mati di medan Badar. Perang Badar ni mati. Perang yang pertama kali. Batu telaga ini dia wakaf fisabilillah lah. Allahu Akbar. Jadi orang duk guna ni, orang kampung kawasan ini masih diguna lagi air dalam telaga ini. Jadi pahala dia ni masih mengalir jugalah. Masya-Allah, masya-Allah. Dia tutup siapa? Dia tutup sebab sekolah ada di sini. Sekolah ibtidaiyah.
Jadi kalau dia buka pagi ni, memang orang ramai jemaah datang apa jadi bising. Dia tutup, dia buka jam 2 sebab sekolah jam 11 atau 12 dah habis. Okey, lepas tu jam 2 dia buka. Alhamdulillah. Okey. Inilah rupa kawasan dia, Gharas, Bi'rul Gharas. Telaga yang paling besar ni. Di zaman Rasulullah dulu, telaga ini ni orang datang dari jauh nak masuk negara Syria, nak masuk, kena berhenti kat sini. Kalau kita sekarang enggak macam RNR besar lah. Ya, kena berhenti sini. Padang pasir ni zaman dahulu ni padang pasir saja sini. Kan? Sekarang ni ya baru banner binaan apa semua tu. Okey. Alas. Akhir mazhar. Okey je. Okey. Mari kita